Dia tak buat. Kata Faizal, Apa perasaan pagi ni? Apa perasaan nak pergi umrah pagi ni? Cakaplah. Tak ada perasaan apa-apa. Tapi betul. dia kita panggil. Tapi lambat sangat kau kat belakang. Oh, Faris. Siapa tepi tingkap? Ayah kat mana? Ayah C. Ayah kat sini. Ayah kat mana? Kau apa? B ke apa? Ayah B. Kau tengah. 58B. Kau tengah lah. Kat mana sini? Kau nak tingkap ke? Kau masuklah dulu. Nanti tukar-tukar dengan Ayung. Ayah. Muka sedang lawyer. Naik kapal Kenapa terbang. dia lawyer naik kapal terbang? Masa landing tadi. Faris, malulah kau main game macam ni. Nanti main. Tutup. Malulah. Kalau semua dah naik bas, Ustaz Amin dah jalan, jom. Kata dapat rapat. Weh, dua orang. Ayah betul-betul pergi. Dia buka beg lain. Ada. Ada. Dia nak mandi saya. Okey, kita telah selesai solat subuh di Masjid Nabawi. So sekarang kita akan balik ke hotel untuk makan pagi dan nanti pukul 8 ada ziarah. Okey. Tengoklah berapa ramainya manusia di sini. Iyalah, korang. Iyalah, korang. Sekarang kita akan mengikuti lawatan ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah.
Caught on tape bergaduh. Tak malu ke? Cepatlah. Ayu hantar the video. Hantar. Cuba baca ni, baca. Ini yang Ayu lah yang Ayu serangan nama Ayu. Matahari kat sini, matahari kat sini. Alah, ambil gambar Ayu. Oh, kat situ. Itu nanti. Tapi dia masuk. Tak ambil kat atas. Ya, tak kaki. Mama ada ke depan. Di sini habis lah kat habis. Ni ajak sekolah. Basuh baju. Basuh baju apa? Ambil gambar. Elephant. Excuse me.
Ya, ya kena buka bahu lah. Sunatnya. Oh, ni tak kira baju, tak kira ihram. Anak cucu. Besti. Doa mak dah mampun. Makan. Cari apa? Anak cucu. Besti. Doa mak dah mampun. Di mana tu? Rasa tak? Rasa je. Belikan bibi tu, bibi kau dua. Bibi abang dua. Gelang Korea. Masjid Quba. Orang siapa yang solat di Masjid Quba, pahala dia sama seperti membuat umrah. Yeah. Dengan syarat telah mengambil wuduk di hotel Di rumah. atau rumah. 10 riyal. 10 riyal halal. Nah, murah. Haji di Bogota 100.000. Ikon. Kubah yang atas dia ada 2 titik hitam. Mana? Cari lah. 2 titik hitam. Atas ni. Ya, cari ada tak? Mana? 2 titik hitam tu apa? Dulu 2 titik hitam tu dekat bawah dia Rasulullah pernah solat kat situ. Tu. Ni kamu kan. RM100 sama. Minta lah kat dia. Mama tak ada duit. Ya ada, tipu kau. Kenapa ada duit? Ambil apa dia bang? Kanak-kanak Raibina. Tak ni lah. Sufi, jaga ais mayang. Kau nak burung nanti. Sufi. Oh, jadi orang aku minta dia. Tuan-tuan dan puan, terutama sekali pada jamaah yang pertama kali, dan inilah tapak yang kita sebut sebagai tapak peperangan Uhud. Di sinilah berlaku peperangan tahun yang ke-3 Hijrah. 3 Hijrah, Nabi SAW dengan para sahabat keluar daripada kota Madinah. Madinah tak jauh daripada sini. Tentang ni kita masuk dalam kota Madinah. Perang Uhud ni jadi dikarenakan orang-orang musyrikin balas dendam di atas kekalahan mereka pada peperangan Badar. Ketika mana peperangan Badar tahun kedua, Uhud ni tahun Aku ada style ke? Belakang lah. Kamu kahwin dah. Kau kahwin. Itu kebakar dia. Yang mana ni? Mana?
Tu dah beratur tu. Ni baru masih ya? Baru masih ke siapa ke basuh dia. Mak jangan mak kalau bukan baru masih. Memang lepas kita semua. Mari murah, ayo es krim. يلا حاج انيس بس وجدان يلا مورا فوق اصلي حجه يلا مورا حجه مورا حجه مورا انيس